membahayakan kesihatan. Jadi Aziz hisap juga. Kalau nak mati, kita mati sama-sama. Okay? You say, I die, you die. Then, we do it together. We do it together. You die, I die. You jump, I jump. You merokok, I merokok. Semua I buat. Okay, tapi sebelum tu kena pastikan bila ku sedari diri Cik Azriza diri sayangi langkah kaki ini semakin berani bila terkeliru ku ucap namamu terasa diriku kembali dipandu. Gitu. You all kena pastikan dia sayang dulu. Tapi sebenarnya lagu tu sebenarnya bukan tentang kasih sayang antara manusia. Okay, dah besar ni baru Aziz faham lagu tu sebenarnya antara kita dengan pencipta kita. Okay. Tu dia. Okay. Beres-beres lagu ini sebab Aziz tidak berniaga hari ini. Aziz tidak berniaga hari ini. Ya, betul. You all nak beli tudung. Tudung ni harga dia RM10. Tudung ni Aziz beli kat Fiah hari tu. Fiah makeover. Galak apa tu nama? You all, siapa yang live kat sini kan? Ada kan button untuk buatkan orang tak boleh record live kita? You all nanti DM Aziz aja, Aziz boleh tak? Sebab lately ramai orang ambil live Aziz. Lepas tu dia orang live. Bukanlah lama dah, tapi sekarang ni makin menjadi-jadi. Aziz makan ni probiotik yang apa ke nama tu, betul kan? VJ, banyak VJ. Lepas tu Grovia dah ada kedai fake Grovia dah ada kedai fake. Sebelum ni dah ada. Sekarang ni dah ada lagi 5 kedai. Apa durian. Okey, jom. Kita nak masak bihun goreng. Tudung baju tak ada. Baju ni Aziz beli dekat Al-Ihsan je. Sekejap Aziz nak pergi exercise. So ni exercise. Hari ni kita nak exercise, okey? Bila terkeliru ku ucap namamu. Tak pakai makeup hari ni. Aziz tak pakai makeup. Okay ni. Sekejap. Aziz tak pakai makeup langsung tak pakai apa lepas solat subuh tadi. Itulah cakap you all kena konsisten probiotik. Okay tak? Alah bibir tu sikit. Berkarat sikit bibir. Gitu. Berat Aziz berapa? Kejap you all kena konsisten probiotik, serius. Lagi-lagi berusia awak ni, awak kena ambil probiotik supaya penyerapan zat makanan tu optimum berlaku dekat badan awak, tau? Okay. So Kak Salia, Kak Aziz ke you? You all makan probiotik. Aziz tak makan vitamin. Aziz memang makan probiotik. Kejap Aziz nak letak filter sebab Aziz rasa cantik bila ada filter. Tu dia ada bulu mata sikit. Okay. Seluar Aziz ambil saiz M. Seluar saiz M. Sekejap, yang ni lagi tak nak buat apa. Aziz buat omat ke tak? Aziz tak ada buat apa-apa pun. Aziz just kurangkan makan macam biasa je. Okay, you all, kalau nak kulit cantik, you all amalkan je probiotik. Aziz memang amalkan probiotik daripada tahun 2019. Pelbagai jenama. Tapi sekarang Aziz makan brand Infinity. So, kalau kata you all nak apa tu nama kejap dia makin galak tau, si Fira ni, si mana-mana, dia satu geng. Kalau kita block dia nanti dia geram, dia datang lagi ramai-ramai. Sebab tu tak ada guna pun block dia orang. Dia bersungguh-sungguh sampaikan dia tak putus asa, sampaikan kita putus asa dengan dia. Itu benda yang bagus untuk orang yang berniaga. You all follow Fira. Cik tiba. You all follow Fira. Untuk orang berniaga memang bagus. You all follow dia. Dia semangat sangat-sangat. Dia tak ada kena block dengan orang sekali. Dia terus tak nak buat live. Dia tak ada up story sedih. Dia story dia ceria je, si Fira tu and the gang. You all kena belajar daripada dia. Tak ada bila tak laku barang kita promote tu kita buat story sedih, tak ada. Itu yang you all boleh ambil daripada Fira and the gang. Dia tetap juga buat story yang ceria-ceria, gembira-gembira. Aziz berat apa? Aziz berat 58 agaknya, 58 itulah, 57, 58. Dan naik asalnya Aziz makan durian banyak semalam. Cik Azizah, terima kasih. Bekas bihun ni tak, awak nampak daripada situ kan nampak macam ni. Dia sebenarnya tak, dia takkan jatuh. Tu hilang dia, ya ke?
Ada juga orang Melayu tau, dia faham bila kita cakap Melayu. Azim makan probiotik apa? Sekejap. Ambil Infinity je. Kalau you baru first time nak makan probiotik, ambil Infinity. Sebab Infinity tu awak takkan syirik birik. Kalau tudung ni, Aziz beli dekat Fiham Over hari tu, RM10. Bihun apa tau? Bihun biasa-biasa je. Bihun Aziz goreng bagi budak dengan orang tua semua boleh makan. Aziz puji terus hilang ya. Cik Azizan, thank you. Hai Ibu Intan. Beg kuning please. Boleh kejap Ajak Aziz tunjuk dulu. Kamu kejap Aziz tunjuk. Kalau ada lagi lah. Hari tu dia dapat murah tau. Kenapa? Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini. Siapa ambil mak punya? Semakin